Salam sejahtera semua. Saya Padin Saranak Sulang, berumur metrik di 2024-111-2948. Okay, dalam video ini saya akan menerangkan mengenai penipuan dalam talian iaitu jenis cyber yang paling banyak dilaporkan di Malaysia pada tahun 2025. Penipuan dalam talian merujuk kepada skim penipuan digital yang dijalankan melalui email, media sosial, aplikasi mesej atau laman web palsu dengan tujuan memperdaya mangsa untuk menyerahkan wang atau maklumat peribadi. Ia dianggap jenis cyber yang paling berbahaya kerana melibatkan kerugian kewangan yang besar kepada masyarakat serta risiko pencurian identiti yang boleh digunakan untuk jenayah lanjutan. Sebenarnya, kebanyakan sindiket menggunakan teknik manipulasi psikologi atau social engineering seperti penyabaran sebagai pihak berkuasa, tawaran pekerjaan palsu, laporan pulangan tinggi dan mesej kecemasan palsu. Operasi mereka turut melibatkan rangkaian lintas negara, menjadikan siasatan lebih mencabar. Seterusnya, untuk mencegah penipuan digital, pengguna disarankan mengaktifkan pengesahan perbilang faktor, menggunakan kata laluan yang kukuh, mengemas kini perisian serta berwaspada terhadap mesej atau pautan mencurigakan. Literasi keselamatan cyber adalah pertahanan paling penting untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Seterusnya, jika anda menjadi mangsa, anda boleh membuat laporan kepada 3 pihak utama, iaitu Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Malaysia, Malaysia, Scam Response Center Bank Negara Malaysia dan Cyber Security Malaysia melalui Pusat Bantuan Cyber 999. Kesimpulannya, penipuan dalam talian merupakan ancaman serius namun boleh dicegah melalui teknologi, kesedaran dan sikap berhati-hati. Sekian, terima kasih daripada saya. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang harta intelek atau intellectual property serta proses pendaftaran IP melalui MyIPO bagi melindungi perisian. Harta intelek merujuk kepada ciptaan minda seperti perisian komputer, reka bentuk algoritma, nama produk dan logo yang memberikan perlindungan undang-undang. Perlindungan IP penting kerana ia menghalang karya daripada ditiru dan memastikan pencipta menerima pengiktirafan serta nilai komersial. Sebenarnya, dalam pembangunan perisian, terdapat 4 jenis IP utama. Yang pertama adalah hak cipta yang melindungi kod, sumber, dekombinasi dan antaramuka pengguna. Yang kedua, paten yang melindungi algoritma inovatif atau kaedah pemprosesan data. Yang ketiga, cap dagang yang melindungi nama, aplikasi atau logo. Dan yang keempat, rahsia dagang yang melindungi maklumat sulit seperti formula, model AI atau teknik pembangunan. Sebenarnya, untuk mendapatkan perlindungan IP melalui MyIPO, prosesnya bermula dengan menentukan bentuk perlindungan yang sesuai. Seterusnya, pemilik perlu membuka akaun di portal MyIPO, menyediakan dokumen sokongan seperti kod sumber, rajah teknika atau tuntutan paten, mengisi borang permohonan yang berkaitan serta membuat pembayaran rasmi. MyIPO kemudian akan menjalankan pemeriksaan sebelum CGIP dikeluarkan sebagai bukti hak eksklusif. Seterusnya, perlindungan IP sangat penting dalam industri teknologi kerana melindungi inovasi, menambah nilai pasaran perisian serta menyokong pertumbuhan ekonomi digital negara. Sekian penerangan untuk topik harta intelek. Topik kali ini saya akan menerangkan tentang privasi dalam era digital serta isu pengawasan. Apa itu privasi? Privasi merujuk kepada hak individu untuk mengawal pengumpulan, penggunaan dan penyebaran maklumat peribadi mereka. Dalam konteks teknologi moden, privasi melibatkan data digital seperti lokasi, sejarah carian, komunikasi, maklumat kewangan dan kesihatan. Seterusnya, teknologi pengawasan kini semakin meluas, antaranya termasuklah pengawasan pangkalan data, penjejakan internet melalui cookies dan analitik, penggunaan CCTV dengan pengecaman wajah, sistem GPS dan satelit, pengawasan melalui telefon pintar serta pengawasan RFID untuk menjejak pergerakan. Terusnya, pengawasan majikan. Majikan juga menggunakan teknologi pengawasan seperti pemantauan email, penggunaan internet, log masuk sistem dan lokasi pekerja. Walau bagaimanapun, penguasaan majikan mesti mematuhi prinsip etika
seperti ketulusan tujuan yang sah, tidak melampaui batas dan melindungi data. Sebenarnya kerajaan turut menjalankan pengawasan bagi tujuan keselamatan negara dan kesihatan awam. Namun isu etika timbul apabila pengawasan dilakukan secara berlebihan atau tanpa kawasan yang jelas. Risiko seperti penyalahgunaan kuasa boleh menjejaskan hak privasi rakyat. Kesimpulannya, privasi digital penting bagi memastikan keselamatan data dan hak individu tetap terpelihara walaupun teknologi pengawasan semakin canggih. Dalam video ini, saya akan menerangkan konsep kebolehpercayaan komputer serta contoh insiden yang menunjukkan kepentingannya. Kebolehpercayaan komputer bermaksud keupayaan sistem berfungsi secara stabil, tepat dan bebas larat dalam tempoh tertentu. Ia merangkumi 3 bahagian utama, iaitu kebolehpercayaan perkakasan, perisian dan data. Okey, jenis kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan bergantung pada kestabilan komponen seperti CPU, memori dan storan. Kebolehpercayaan perisian pula dipengaruhi oleh kualiti pengaturcaraan, ujian sistem dan keserasian. Manakala kebolehpercayaan data merujuk kepada ketepatan dan integriti maklumat yang diproses. Sebenarnya, ini adalah contoh beberapa insiden dunia sebenar menunjukkan akibat kegagalan sistem. Antaranya, larat sistem atau pilot Boeing 777. Kesilapan pangkalan data yang menyebabkan penghuni Florida tersalah disingkirkan. Sistem BMW yang gagal membuka pintu serta larat pengambilan QoS yang menyebabkan cas tidak masuk akal. Seterusnya, perbandingan antara Android dan Apple menunjukkan bahawa Apple lebih stabil dari segi perkakasan dan perisian kerana kawalan sistem yang seragam, manakala Android lebih terdedah kepada fragmentasi. Kesimpulannya, kebolehpercayaan komputer adalah kritikal kerana kegagalan sistem boleh memberi kesan besar kepada keselamatan, ekonomi dan kehidupan seharian. Kali ini saya akan menerangkan 4 prinsip utama etika profesional ACM atau IEEE yang diaplikasikan dalam pembangunan aplikasi MySejahtera. Seterusnya, definisi etika dalam konteks jurutera perisian merujuk kepada prinsip moral yang membimbing jurutera perisian dalam menghasilkan sistem yang selamat, berkualiti dan berintegriti. Dalam konteks aplikasi seperti MySejahtera, pembentukan etika adalah sangat penting kerana ia melibatkan data sensitif dan kesihatan awam. Seterusnya, prinsip pertama ialah prinsip awam. Jurutera perlu mengutamakan keselamatan pengguna, melindungi privasi data serta memastikan ketulusan dalam pengendalian maklumat. Jika terdapat kelemahan sistem, ia perlu dilaporkan segera demi kepentingan awam. Seterusnya, prinsip kedua ialah prinsip klien dan majikan. Jurutera perlu mengetahui keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjaga kerahsiaan pangkalan data serta melaporkan sebarang isu teknikal dengan jujur dan profesional. Prinsip ketiga ialah produk. Sistem perisian mesti dibangunkan dengan standard tertinggi termasuk ketepatan data, kebolehpercayaan fungsi, ujian sistem menyeluruh dan dokumentasi yang lengkap. Prinsip yang keempat ialah prinsip penghakiman. Jurutera perlu membuat keputusan berdasarkan kepekaran dan integriti serta mengelakkan konflik kepentingan dalam apa jua keadaan. Seterusnya, kesimpulan, etika profesional memastikan aplikasi kritikal negara seperti MySejahtera dibangunkan secara bertanggungjawab dan mendapat kepercayaan rakyat. Sekian, terima kasih.